Guys, tadi cakap mau masuk SP, tiba-tiba SP punya customer ada hal sikit. So sekarang mau masuk ke Pendang. Sebab rezeki David juga, sebab ramai apply dengan David. Dah habis Bukit Kayu Hitam, tak masuk SP. SP punya customer ada urusan sikit. So nasib baik rezeki David boleh jumpa lagi seorang di Pendang. Sekarang on the way pergi Pendang guys. Masuk Pendang, Kotak Sarang Semut dengan Sungai Tiang. Masuk Pendang, jumpa lagi second customer. Okay guys, sekarang ni ada di area Pendang punya tu. Tadi saya bagi tahu. Nah, kakak ni dah lulus dah kak, betul tak? Ya. Akak lulus berapa kak? 2000. Dapat tangan berapa? 2000. Ni rezeki David. Sampai dari Alostar mau balik ke SP, tiba-tiba ada satu customer lagi. Ni duk kat Pendang ni. So ramai lah rezeki lah, ramai ada apply dengan David lah. Kak. So Kak Chun dua K. Ya. Okey lah kak. Okey. Good ini akak tiba-tiba pagi ni tiba-tiba send dokumen mari saja kan kak? Tiba-tiba send, tiba-tiba David terus mari sini. Ya. Kak kira tengok Chun akak tamak kira nanti balik tak ada kak ni bawa cucu batang dah lepas layar kan kak? Ya, lepas. Mau pakai duit kan? Kakak ni dah lulus dah 2K bawa cucu. Ye, tanya kakak ni. Dan terima kasih kakak ni sokong David.